Cara isi minyak guna aplikasi Settle. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel PI Tutorial. Untuk isi minyak dan untuk klaim subsidi minyak RON 95 menggunakan aplikasi Settle, anda kena kunjungi mana-mana stesen minyak Petronas yang berhampiran dengan anda. Kemudian, anda buka aplikasi Settle di telefon anda. Seterusnya, klik beli petrol. Sila pilih nombor pam Settle dan sila masukkan jumlah yang anda nak isi. Ada RM20, RM40 dan juga RM60. Tapi kalau anda nak isi jumlah lain, anda klik dekat bahagian lain-lain. Seterusnya anda masukkan jumlah yang anda nak, klik teruskan. Seterusnya sila pilih jenis petrol. Sila klik pada bahagian RON 95. Lepas tu anda klik sahkan. Seterusnya anda klik pada bahagian guna budi 95. Lepas tu anda klik bayar. Sila masukkan 6 digit nombor paskod Settle anda. Nanti akan keluar paparan semak baki kelayakan. Sila tunggu sekejap sehingga keluar paparan. Mulakan pengisian seperti ini. Dekat sini dah dinyatakan jumlah pengisian adalah sebanyak RM13 walaupun kita sebenarnya nak isi RM10. Kerana RM3 tadi adalah potongan bersubsidi. Seterusnya, sila isi minyak seperti biasa. Bila dah selesai, di paparan ini anda boleh lihat butiran pembelian anda tadi. Untuk semak baki kelayakan subsidi anda klik pada bahagian sini dan automatik ada paparan baki kelayakan anda. So, itu sahaja. Dan kalau anda tak nak terlepas video tutorial seperti ini, jangan lupa klik dulu ikon subscribe dan klik juga ikon loceng. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.